Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan puan-puan? Sihat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita bertemu pada hari ini. Jadi insya-Allah kita cuba selesaikan perbincangan i'rab jumlah dan seterusnya kita akan ni lah, kalau berkesempatan hari ini kita akan terus praktis melalui suratul Ahqaf. Kita akan tengoklah setiap satu ayat-ayat yang kita dah lalu tu. Okey, baik. Kita sambung perbincangan i'rab jumlah la mahalla laha. Apa makna la mahalla laha? Ada kedudukan bagi Ada kedudukan baginya. La mahalla laha maksudnya tiada kedudukan Baginya. baginya. Dari Maksudnya tiada kedudukan baris lah. Ada langsung kedudukan baris. Tiada langsung kedudukan baris. Okey, baik, kita dah lalu sampai ayat yang ke-6. Sekarang kita sambung yang ke-7 lah. Yang ke-7, jawabu syarti ghairi jazim. Apa makna dia tu? syarat yang Syarat yang tak ada fi'il. syarat yang fungsi jazam, yang tiada fungsi jazam. Jawab syarat ghairi jazim yang tidak dia ni tidak menjadi baris mati lah. Yang dia tidak menjadi di kedudukan Fungsi. jazam. Fungsi jazam. Ya. Sebab kalau jawab syarat tu berada di kedudukan baris mati, dia mestilah disertakan dengan fa ataupun idza. Ya. Kan? Dia mesti ada fa rabithah ataupun ada idza fujaiyah tiba-tiba. Tapi kalau dalam ayat tu dia tak ada. Dia tak ada fa rabithah ataupun dia tak ada idza fujaiyah, dan juga di awal tu dia tidak ada mana-mana ada adawat syarat yang ada fungsi jazam. Jadi dalam kitab dia akan sebutlah la mahalla laha. Okey? La mahalla. So dia dekat sini la mahalla laha. Tu point dia lah, point utama dia. Dia tidak ada ni lah tuan-tuan . Kalau saya rumuskan balik, dia macam tak ada tiga benda lah. Yang pertama, dia tidak ada adawat jazam. Dia tidak ada jawab syarat. Yang pertama, dia tak ada adawat jazam. Dia ada syarat, dia ada adawat syarat, tapi adawat syarat tu dia tidak ada fungsi jazam. Jazamkan ni. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak ada fa rabithah Atau iza. Ya. Yang ketiga, dia tak ada iza fujaiyah. Iza fujaiyah. Tak ada iza tiba-tiba lah ataupun serta-merta. Berbeza dengan yang kita bincang sebelum ni pada bahagian jazam kan. Pada bahagian jazam ni pula ada punya syarat dia macam mana? Syarat dia mesti ada apa? Yang pertama dia kena ada adawat jazam dulu. Dia kena ada adawat jazam, adawat syarat yang ada fungsi jazam. Yang kedua, dia ada fa rabithah
Rabita. ataupun Ida fujaiyah. ataupun iza yang fujaiyah. Boleh? Dapat bezakan tak? Melalui dia punya ciri-ciri ni, kita akan faham dalam kitab tersebut, oh kenapa satunya jawab syarat ni ada kedudukan baris mati, ada yang tidak ada kedudukan. Ada sebab 3 benda tu yang kita akan tengok. Okey, baik. Contoh yang disebut dekat dalam ayat ni, ainama takunu yudrikumul maut. Okey, dalam ayat ni dia ada ainama. Ainama ni syarat tak? Di mana saja syarat lah. Syarat. Jazam Syarat. dua, Ustaz. Syarat. Jazam dua tu. Jazam dua. Tapi dia tidak. Yang ni tak ada. Ustaz freeze. Dah Ustaz. Dia kata syarat yang menjazamkan Ustaz. Sebab yang tu termasuk dalam ada syarat yang jazam dua tu kan. Yang nama kan. Dah Ustaz Feliz dah. Alah. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Perasan ke tidak? Ustaz Faiz debat pula. Adik, ni nak apa? Tak ada info. Ini Ustaz. pun tak ada ni, tak ada internet. Internet tak ada, tak boleh bang. Ini pun tak ada bateri. Saya. Nama jazam dua. Jazam dua. Di mana pun. Kejap ya Ustaz. Tak boleh start balik. Okay, bismillah. Boleh dengar Assalamualaikum Ustaz. Dah boleh Ustaz. Dah. Tadi dia freeze kejap. Hang jap. Hang. Itulah. Baik, kita sambung tadi dekat mana? Ainama kan. Ainama ni adalah adawat syarat. Dia ada fungsi penggantung, tapi dalam masa yang sama dia masih lagi ada fungsi jazam. Dia ada fungsi jazam. Sebab itulah kita nampak selepas dia takunu tu Betul. majzum. Majzum. Takunu adalah fi'il mudhari', tapi dia mudhari' majzum. Fa'il di sini adalah siapa? Antum. Fa'il dia adalah antum. Apa makna ainama takunu? Maksudnya Mana saja kamu. Di mana pun. di mana pun kamu semua berada. Kamu semua berada. Bahagian ayat yang pertama ni kita panggil ayat syarat. Ayat yang tergantung tapi kalau dalam kitab-kitab dia akan panggil ainama takunu sebagai jumlah istinafiyah. Apa makna dia? Ayat permulaan. Yang tidak Kita akan ada. guna istilah itulah. Okey.
Yudrikumul maut. Yang ni pula adalah ayat jawab. Jawab syarat dia. Kita Kematian. i'rabkan dia sikit. Yudrik ni adalah fi'il mudhari' majzum. Kenapa dia majzum? Dia jawab syarat tu lah. Jawab. Kat Ainama. sini dia majzum sebab dia sebab ada ainama. Nama Jazam yang dua Ah, ainama tu kita jangan lupa dia jazam dua kan. Dia boleh mematikan dua PM. dua fi'il mudhari'. mudhari'. Satu. Jadi satu mudhari' pada ayat syarat, satu lagi pada ayat jawab. Okey, jadi dia mati sebab ainama tu. Fa'il dia siapa? Fa'il dia adalah al-maut. Yudrik maksudnya mendapatkan. Apa yang akan mendapatkan tu kematian. Kematian itu akan mendapatkan kamu kamu semua. Kamu semua ni adalah maf'ulun bih. Disusun terjemahan kematian itu akan mendapatkan kamu semua. Ini kita panggil nama dia ayat jawab. jawab kan. Yang digariskan kat sini adalah ayat jawab. Tapi disebabkan tak cukup 3 syarat tadi. Dia masih ada wak jazam tu. Ada wak jazam masih ada, tapi dia tak ada farabitah, dia tak ada izah fujaiyah. Kan? Salah satu daripada 3 ni kalau tak ada, terus dia jadi la mahallalah. Jadi dalam kitab dia akan sebutlah istilah dia macam tu. Dia kata yudrikumul maut jawabu syarti la mahallalaha minal i'rab. Okey, ada punya ayat dalam kitab dia akan sebut macam itulah. Jawabu syarti la mahallalaha. Tiada kedudukan. Okey, boleh? La mahallalaha minal i'rab. Nanti lepas ni kita akan tengoklah dalam kitab. Okey. Boleh tuan-tuan untuk jawab syarat ni? InsyaAllah. Kita akan jumpa 2 lah. 2 jenis jawab syarat lah. Jawab syarat yang ada fungsi, yang ada ada kedudukan bari mati, ada yang tidak ada kedudukan. Okey, baik. Kita sambung nombor 8. Nombor 8 namanya jawabun nida. Jawab ni maksud dia apa? Pelengkap daripada Jawab. Pelengkap. Pelengkap nida, pelengkap kepada seruan. Jawabun nida ni dia adalah ayat yang terletak selepas panggilan. Kita kalau panggil orang tu mesti ada nak cakap apa-apa, betul tak? Ke ada orang panggil dia saja je. Panggil lepas tu dia senyap je. Betul lah. Mesti dia main-main adalah kan. Tapi biasanya panggil orang ni mesti ada benda yang nak disampaikan. Perkara yang kita nak sampaikan itulah yang dipanggil nama dia jawabun nida. Wahai Ali, jom pergi kedai. Ali, wahai Ali itu adalah panggilan. Jom pergi kedai itu adalah jawabun nida. Wahai Musa, kan, marilah solat. Marilah solat tu adalah jawabun nida. Okey. Jadi dalam ayat ni kita nampak ya Adam kan, dipanggil dekat sini ya Adam. Ya ni adalah haraf nida. Adam ni pula kita akan i'rabkan dia sebagai munada. Secara ringkaslah. Wahai Adam kan. Apa yang dikatakan kepada Adam tu? Ambihum bi asma'ihim. Ambihum bi asma'ihim. Ambihum yang ni adalah fi'il amar. Ambi itu adalah fi'il amar lah. Fi'il amar daripada pattern sifidu. Dan dia punya fa'il dia siapa? Anta. Fa'il dia adalah anta. Anta Adam. Hum tu kena asing. Ambi itu sendiri fi'il amar. Dhamirnya anta. Jadi fa'il dia anta. Hum tu jadi? MB. MB dia adalah hum dekat situ. Ambi ini maksud dia
Beritahulah. Beritahulah. Pada Tapi fa'il dia mereka. hantar kan. Kau beritahulah. Kau beritahu Ada Beritahu siapa? pada Mereka. mereka akan mereka. Mereka ni adalah para malaikat. Ya. Kau Adam beritahulah kepada mereka biasma'ihim. Tentang Nama-nama. nama-nama mereka, nama-nama mereka. benda ini kepada mereka. Okay, B tu haruf jar. Asma' baris bawah sebab selepas haruf jar kan. Dan dia bersandar dengan him lah. Tapi keseluruhan ayat yang terletak selepas panggilan tu kita panggil nama dia jawabun nida. Dia ada tak apa-apa kedudukan baris? Tak ada. Tak ada. Dalam kitab dia akan sebut macam tu juga, jawabun nida wal jumlah jawabun nida la mahallalaha. Ayat itu adalah pelengkap kepada panggilan, la mahallalaha, tiada kedudukan i'rab pada. Okey, boleh? Jawabun nida. Ayat selepas panggilan. Okey, kita masuk pula nombor 9. Ta'liliyah. Apa makna ta'liliyah? Menyatakan sebab. Menyatakan sebab. Kalau kita tengok dia punya huraian dia tu, dia kata taqa'u, ia terletak. Fi asna. Di asna ni di tengah-tengah. Pertengahan. Dia letak pada tengah-tengah Di kalam. tengah-tengah kalam lah percakapan ataupun ayat. Ta'lilan lima qablaha. Untuk menyatakan sebab. Sebab Sebagai ataupun untuklah menyatakan sebab. Bagi menyatakan sebab. Bagi untuk menyatakan qablaha. Lima qablaha, bagi ayat yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Bagi ayat ataupun sesuatu sebelumnya lah. Dia macam dalam nahwu tu kita panggil maf'ul li ajli. Menyatakan sebab juga. Tapi maf'ul li ajli ni tuan-tuan dia isim lah. Dia i'rab kalimah. I'rab isim kan. Isim tu baris atas sebab maf'ul li ajli. Sebab dia menyatakan sebab. Tapi itu kalimah. Yang sekarang ni adalah dalam bentuk ayat. Dalam bentuk jumlah. Okey, baik. Contoh yang diberi dekat sini, wala antum abiduna ma a'bud. Okey, ni ayat sebelum dia kan. Apa makna wala antum abiduna ma a'bud? Tidak dan tidaklah kamu semua Apa yang aku sembah? menyembah Wala antum dan kamu semua tidak Menyembah. abidun. Apa yang menyembah. dan tidak Menyembah. apa yang Ataupun kamu Apa semua yang? bukanlah penyembah. Penyembah. isim fa'il ya. Penyembah. Dia adalah isim fa'il. Boleh nak terjemah penyembah jugalah. Kamu semua bukanlah penyembah ma'abud. Apa yang Aku sembah. apa yang aku sembah. Hmm. Lakum dinukum waliyadid. Okey, tu ayat yang lain. Lakum dinukum waliyadid. Lakum dinukum ni adalah jumlah ismiyah. Kalau kita i'rabkan dia secara kalimah, din dekat sini adalah mubtada. Tak muakhir. I'rab kalimah ni saya buat dia ringkas je lah. Okey, kalau lakum, Aku jam. ini adalah dia punya khabar. Dia punya mubtada khabar dia terbalik lah. Sebab dia dimulakan dengan haruf jar. Okey, jadi ni jumlah ismiyah ni. Lakum dinukum maksud dia apa? Bagi kamu agama kamu. Bagi kamu semua agama kamu. Ni satu ayat yang lengkap. Tanya Okey. mubtada, khabar mubtada ni kalau apa yang mana dulu mana kemudian ni apa dia punya hint yang paling senang nak faham. Dia sebenarnya dalam bahasa Arab ni mubtada khabar boleh diterbalikkan pada apa-apa keadaan sebenarnya. Dia sebenarnya hukum asal dia sebenarnya boleh je.
Cumanya kalau dalam Quran tu kebanyakannya mubtada khabar ni dia terbalikkan bila mana di awalnya ada harf jar ataupun ada zaraf. Kita panggil dia syibih jumlah. Kalau dalam kaedah pusar ada disebutkan dalam formula nombor 17. 17. Formula 17 dia ada sebut apabila ayat dimulakan dengan harf jar ataupun zaraf, maka mubtada'nya akan diakhirkan, khabarnya akan didahulukan. Ini memang sangat banyak lah contoh-contohnya dalam Quran. Selalu jumpa. Okey? Okey, baik. Kita tengok lakum dinukum ni macam ayat biasa kan. Kita terjemah bagi kamu semua agama kamu kan. Dia jumlah ismiah. Kita terjemah secara perkata macam itulah. Tapi disebabkan para ulama bahasa dia nampak ayat ni sebagai ayat ta'liliyah. Dia menyatakan sebab. Maka tuan-tuan boleh tambahkan terjemahan apa? Kerana Ustaz. Kerana. Sebab kerana bagi kamu. Kerana bagi kamu semua agama kamu. Waliyadin, dan bagi aku agamaku. Kan? Masing-masing menyembah mengikut agama dia lah. Mengikut fahaman dia pada agama tu lah. Kalau kau agama lain, kau nak syirik, kau sembah je lah Tuhan kau. Janganlah nak suruh aku nego sembah Tuhan kau pula kan. Sebab surah Al-Kafirun ni cerita pasal orang kafir ni dia nak tawar-menawar dengan Nabi kan. Setahun sembah Tuhan dia, setahun lagi Nabi sembah pula Tuhan dia orang. Kan? Bergiling-giling. Jadi lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu semua agama kamu, bagi aku agama aku. Aku sembah apa yang aku sembah, kamu sembah apa yang kamu semua sembah sahaja. Jadi kat situ kita boleh tambahkan terjemahan kerana. Okey. Cuma ada nota tambahan sikit dekat sini. Pada ayat yang jadi ta'liliyah ni tuan-tuan, dia kadang-kadang dia boleh jadi dia boleh disertakan bersama dengan haraf ta'lil. Kadang-kadang dia tidak disertakan haraf ta'lil. Apa haraf ta'lil tu? Lam. Jadi lam tak ini. Lam. Lam. Ada huruf lam. Apa haraf ta'lil tuan-tuan? Yang tuan-tuan pernah dengar. Lam lah yang selalu. Lam supaya. Lam tak ini tu. Ada haraf ta'lil lam pun ada juga. Ada haraf ta'lil ni tuan-tuan fa sababiyah. Betul tak? Fa sababiyah, betul. Fa sababiyah. Sababiyah dengan ta'lil sama je. Sama sebab. Okey, contohlah kalau dekat dalam Dia akan membaris ataskan ni. apa dia macam mana? Dia akan membaris ataskan fi'lun tu. Dia akan menasabkan fi'lun. Dia Ya. Fa sababiyah yang tu. sama kan? Ya, yang selepas dia kalau ada mudhari' tu akan mansub lah. Dia akan berbaris atas. Sama juga lam ta'lil tak payah dia akan masuk juga tu dengan fi'lun. Lam ta'lil. Dia akan mengubah baris atas juga tu. Lam ta'lil tak. Tak kan? Dia selepas lam ta'lil, kalau ada mudhari' tu baris atas. Tapi bukan sebab lam ta'lil. Tapi sebab ada an yang tersembunyi. Dan sebenarnya fa sababiyah pun sama juga. Yang membaris ataskan dia bukan fa tu. Sebenarnya ada an. Mutmarah, an yang tersembunyi. Contoh ada dekat dalam surah Yasin tuan-tuan. Surah Yasin juga. Surah Yasin awal-awal tu ada perbincangan fa ta'lil. Tapi saya tak ingat ayat mana satu. Tengok sikit. Fa ta'lil surah Yasin. Ni. Ayat berapa Ustaz? Ayat nombor 6. Nombor 6, nombor 7 pun boleh juga. Nombor 7 pun termasuk juga ada perbincangan fa ta'lil. Zero. Saya punya ni masih share. Belum lagi. Tak. Nampak Ustaz je. Dia terkeluar dah Ya. Okey, baik. Kita tengok dulu dekat ayat nombor 6 tu
Apa ayat dia? Litunzira Litunzira qauma. Ha, agar ataupun supaya engkau memberi peringatan kepada suatu kaum ma unzira aba'uhum yang apa? tidak diberi tidak Yang diberi. tidak pernah sebelumnya diberi peringatan. Ma unzira aba'uhum iaitu datuk nenek moyang mereka tidak diberi peringatan. Kaum yang datuk nenek moyang mereka tidak diberi peringatan. Macam itulah dia punya ayat dia. Kemudian ada apa? Fahum ghafilun. Fahum ghafilun. Apa makna fahum ghafilun? Mereka orang-orang yang lalai. Maka lalai. Ha. Sebab itulah mereka lalai. Kerana mereka lalai. Kerana itu mereka lalai. Sebab itu mereka lalai. Sebab itulah, disebabkan itulah mereka lalai. Fa tu adalah fa. Sababiyah. Fa sababiyah ataupun fa ta'lil pun boleh. Jadi macam itulah. Litunzira qauma. Kita boleh tambahlah contoh kat situ. Litunzira qauman. Lepas tu ada ayat selepas dia. Ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Fahum ghafiluna. Maksud dia apa tadi? Sebab itulah mereka lalai. Lalai. Sebab itulah mereka lalai. Lalai. Fahum sebab itulah mereka ghafilun lalai ataupun orang-orang yang lalai. Orang-orang. Jadi ayat fahum ghafilun ni dalam kitab dia akan panggil sebagai ayat Takliliyah. ta'liliyah. Sebab dia terletak selepas haraf ta'lil. Taklil. Ayat nombor 7 pun sama juga tuan-tuan. Ya. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Demi sesungguhnya telah tetap hukuman itu ala aktsarihim, ke atas kebanyakan daripada mereka. Fahum la yu'minun, kerana mereka tidak Beriman. beriman. Kenapa ditetapkan hukuman mereka ni masuk neraka? Sebab kebanyakan mereka itu tidak beriman. Beriman. Fa tu diterjemah kerana. Jadi fahum la yu'minun tu kita akan ambil dia sebagai jumlah ta'liliyah. Okey, boleh? InsyaAllah Ustaz. Jadi macam tu lah. Kalau fa tu fa ataf ke, fa tu fa istinaf, dia jadilah jumlah ma'tufah, jumlah istinafiyah kan. Tapi kalau fa tu ta'lil, fa sababiyah, dia jadilah jumlah ta'liliyah. Ustaz, Ya, ini ayat apa ni, kat mana Ustaz ni? Yang ditunjuk orang Yasin. Yasin. Ayat 6 tapi dan 7 boleh tengok. ni okey. Ni bagi contoh lah. Bagi contoh. Ya, ni contoh tambahan. Okey. Ini tak ada dalam nota ni. Ya, ni Maksudnya contoh tambahan. Ustaz, dia ni maksudnya Ustaz ini tidak ada i'rab lah bagi dia ya. Betul, dia tidak ada kedudukan i'rab juga. Okey. So Dia Yasin. panggil macam tu je lah. Ya. Cuma ni contoh tambahan ni saja saya bagi tuan-tuan, nak kata kadang-kadang jumlah ta'liliyah tu didatang selepas haraf ta'lil ataupun haraf sababiyah. Kadang-kadang jumlah ta'liliyah tu datang tanpa haraf ta'lil. Macam lakum dinikum tu tidak ada. Itu tak ada. Kena pandai nampak lah Ustaz kan. Kalau tidak kan kata ini fa pujaiyah kan, yang kena maksud tiba-tiba tu kan. Kena tengok pada makna. Betul. Tapi itulah kadang-kadang benda ni macam mana nak tahu tuan-tuan, fa tu ta'lil ke tidak? Tengok makna tu lah. Tak saya lah saya. Tengok teks ayat kesesuaian. Ya. Sebab kadang-kadang para ulama' ni tuan-tuan, dia pun khilaf bab ni. Kadang-kadang dalam kitab tu dia kata fa ni fa ataf je. Jadi dia terjemah lalu je lah. Maka je lah. Maka je lah kan. Ada para ulama' pula dia kata, ni nampak sesuai menjadi ta'lil. Sebab bagi dia nampak ayat ni dia macam menyatakan sebab. Kan? Boleh diterjemah dengan kerana, disebabkan. Maka dia nampak ayat ni sebagai ta'liliyah. Sebab itu. Jadi itu ikut macam mana kita tengok konteks ayat tu macam mana. Sesuai tak diterjemah sebagai ta'lil kan? Okey, boleh?
Okey, kita tengok pula tuan-tuan, nombor 10 ni dia kata tabi'ah li jumlah. Dia sama macam kita bincang waktu ayat-ayat yang ada kedudukan kan? Kedudukan baris. Dia pun ada tabi' juga, dia mengikut. Tapi dia mengikut ayat yang ada kedudukan baris. Tapi kalau yang ni, dia mengikut ayat yang tak ada kedudukan baris. Maka dia pun tak adalah kedudukan baris. Kan? Contoh kat sini, alladhi khalaqa fasawwa. Okay, kita bincang yang khalaqa dulu pertama. Khalaqa ni adalah jumlah fi'liyah. Dia adalah fi'il madhi. Fa'il dia adalah siapa? Ilnya huwa. Fa'il dia huwa. Khalaqa maksudnya dia telah mencipta. Ayat ni apa kedudukan dia tu? Kita panggil ayat ni nama dia apa? Silah mausul tak ada. Ayat ni adalah silatul mausul. Silatul mausul ada tak kedudukan? Tidak ada. Silatul mausul tiada kedudukan. Tiada kedudukan i'rab. Selepas dia pula ada fasawwa. Fasawwa, sawwa tu sendiri adalah jumlah fi'liyah juga. Dia pun adalah fi'il madhi, fa'il dia pun adalah dhamir huwa juga. Dan ayat ni didahului oleh haraf ataf. Ni fa'ataf lah. Kan? Lalu dia telah apa? Menyempurnakan kejadian. Okay, fasawwa. Sawwa ni adalah ayat jumlah fi'liyah yang terletak selepas haraf ataf. Maka kita panggil nama ni ayat ma'tufah. Ayat ma'tufah. Ayat ma'tufah dia akan mengikut ayat sebelum dia. Tapi disebabkan dia mengikut silatul mausul, maka dia pun tak ada kedudukan. Sebab ma'tufun alaih dia tu tak ada kedudukan kan, silatul mausul. Sebab dia ma'tufah kepada silatul mausul. Dapat tuan-tuan dia punya point dia. Ma'tufah kepada silatul mausul yang tiada kedudukan. Macam itulah. Ni kita panggil tabi'. Ayat-ayat yang menjadi tabi' ni selain ma'tuf apa lagi? Tuan-tuan ingat yang tawabi' 4 tu je. Kan? Sama je. Sifat ke. Tapi kalau ayat yang menjadi sifat ni tuan-tuan, biasanya dia ada kedudukan baris tak? Dia mengikut. Tapi kalau sifat dalam bahasa Arab ni, dia sentiasa mengikut baris. Kan? Ada 4 perkara tu. Sebab ayat yang menjadi sifat yang kita bincang sebelum ni kan, ayat menjadi sifat kepada isim nakirah, dia akan ikut dia punya baris isim nakirah tu. Jadi kalau ayat-ayat yang menjadi sifat sentiasa ada perbincangan baris. Dia sentiasa akan ada kedudukan baris. Okay, kita asingkan sifat tu tak termasuk kat sini lah. Dia masuk yang 3 sahaja. Ma'tuf, badal ataupun taukid. Antara 3 ayat ni sahaja. Contohlah kalau saya buat ayat yang ringkas je. Ayat taukid kita kata wasala Umar. Apa makna wasala Umar? Telah sampai si Umar. Telah sampai Umar kan? Fi'il dan fa'il. Jumlah fi'liyah lengkap lah. Ini ayat apa? Ini ayat isti'nafiyah. Ataupun kalau betul-betul memulakan cerita, ibtidaiyah lah.
Dan kita belajar istinafiah ke ibtidaiyah ke, dua-dua memang tak ada kedudukan baris. Kan? Ya. Kemudian bila kita taukidkan dia, kita kata wasala Umar, kita ulang lagi sekali. Ayat yang mengulang, ayat yang berulang. Tujuan dia untuk menegaskan. Ayat yang kedua ni pun sama juga. Tak ada Disebabkan dia ayat taukid, dia mengikut kedudukan ayat sebelum dia. Disebabkan ayat sebelumnya tiada kedudukan baris, maka dia pun tak ada kedudukan baris. Dia taukid kepada istinafiyah. Boleh? InsyaAllah Ustaz. Tentulah. Berterabur sikit lah nota-nota ni. Okey, boleh tuan-tuan Ada apa-apa soalan tak setakat ni? Ini rumusan lah rumusan. Rumusan ayat-ayat yang kita dah bincangkan sebelum ni. Kan? Ayat yang di kedudukan rafa' baris depan ada 4 keadaan. Di kedudukan nasab ada 4 keadaan juga. Tuan-tuan nak rujuk yang senang-senang, rujuk yang belakang ni lah rumusan dia. Ayat di kedudukan haraf jar ada 2. Yang di kedudukan jazam pun ada 2 juga. Ayat yang tiada kedudukan i'rab la mahalla laha, yang ni ada 10. 10 kan? 10. Ya, 10. Cuma dalam ni saya tak tambah tuan-tuan, yang bahagian ada juga yang kita ada tambah-tambah sikit kan. Macam silatul mausul. Ada silatul mausul ismi dengan harfi. Kan? Ada silatul mausul ayat yang terletak selepas isim mausul, itu silatul mausul ismi. Ada yang terletak selepas harf masdari, silatul mausul harfi. Ni. Kadang terkeliru lagi ni, dua ni. Jadi dah ada 2 lah Ada 2. Kalau ismi yang ni lah. Kalau ismi ayat yang menerangkan isim mausul. Kalau harfi ayat selepas harf masdari. Tuan-tuan boleh tambah sikit dekat bahagian ni. Ada lagi tak yang kita tertinggal? Nanti tuan-tuan cantikkanlah nota dia. Ayat selepas harf masdari. Tafsiriyah, okey, ayat tafsiriyah dah jelas kat situ. Cumanya dia ada yang ada harf tafsir, ada yang tak ada kan. I'tiradiyah tadi kita ada tambah tentang dia punya tujuan-tujuan dia. Kalau kat sini dia kata bertujuan menguatkan makna, tapi dia ada tujuan lain juga kan. Ada banyak tujuan. Mencela ada, memuji ada, mendoakan ada. Okey, jawabul qasam jelas kat situ. Jawab syarat pun jelas. Cuma tuan-tuan boleh tambah sikit lah ciri-ciri dia apa. Kan, ciri-ciri yang 3 tadi. Tak ada idza, tak ada farabitah. Ta'lil pun boleh tambah juga. Ta'lil kadang-kadang didatangkan bersama dengan haruf ta'lil, kadang-kadang tak ada haruf ta'lil. Boleh diterjemah dengan kerana. Okey. Jom kita ambil masa yang berbaki ni, kita tengok surah Al-Aqah. Boleh? Boleh Ustaz. Okey. Saya share kat sini lah. Tengok satu-satu secara ringkas. Tuan-tuan, kalau nak rujuk, tuan-tuan rujuk guna kitab i'rab apa? Kitab i'rab tuan-tuan ada tak sebut tentang jumlah-jumlah? Ada juga Ustaz. Ada? Kalau siapa yang tak ada, saya tunjuk sikit lah.
Kalau siapa yang tak ada, saya tunjuk sikit. Hari tu saya ada bagi tahu tuan-tuan, kita boleh rujuk apa? Tafsir okey. Tafsir.net. Tafsir. Tafsir dot Tafsir.apps. apps. Ini saya tunjukkan sikit, saya share screen. Nampak ke? Nampak tapi Kat tak sini berapa. tuan-tuan. Tak tahu jelas. Abur sikit. Ini dekat laptop saya lah. Kalau tuan-tuan nak tengok ni, tafsir.app yang ni, search je dekat di internet, tafsir.app. Lepas tu nanti dia keluarlah website yang ni. Dia boleh type apa-apa sahaja Quran. Kalau tuan-tuan nak try baca tafsir ke, kitab-kitab Arab ke, boleh try tengok kat sini. Saya banyak rujuk sini lah biasanya. Tapi kalau tuan-tuan nak rujuk kitab-kitab I'rab, pergi dekat bahagian ulum. Tadi dia akan pergi kat tafsir dulu. Tuan-tuan pergi dekat bahagian ulum. Lepas tu kita type. Contohlah kita ambil surah Al-Ahqaf kan. Al-Ahqaf. Tengok dia keluar kat sini. Ayat dia. Ayat pertama. Kita bahagian-bahagian I'rab tuan-tuan ambil agak tengah-tengah ni. Dia ada kitab I'rab Muyassar, I'rab Quran, I'rab jadual fi I'rabil Quran. Ni yang kita sebut Mahmud Sofi yang ni tuan-tuan. Yang paling kemas sekali susunan I'rab jumlah adalah kitab ni Mahmud Sofi. Setakat yang saya tahulah. Jadi nanti kita akan rujuk sini banyak. Tuan-tuan tengok dia bagi tahu sini. Kan? Dia kata apa? Wal jumlah ismiyah la mahalla laha ibtidaiyah. Ibtidaiyah tu apa? Permulaan ayat. Permulaan ayat kan? Ya. Di permulaan ayat. Okay, nampak tuan-tuan Kalau siapa-siapa nak rujuk tentang i'rab jumlah, yang ada betul-betul dia bagi tahu ayat ni kedudukan dia apa, ada kedudukan ke, tak ada kedudukan ke, rujuklah Mahmud Sofi. Jelas dia punya susunan. Tengok ni. Jumlah 1, jumlah 2, jumlah 3, semua dia keluar dia punya nama-nama dia. Dia pun ada. Jumlah kul, wa jumlah ra'aitum, wa jumlah tad'un. Dia punya i'rab jumlah memang kemas. Tapi kalau tuan-tuan nak rujuk i'rab yang kalimah, dia berterabur sikit. I'rab kalimah dia ada yang dia bagi, ada yang dia tak bagi. Dia bagi benda-benda yang macam penting-penting je. Ya. Ini kelebihan Mahmud Sofi i'rab jumlah lah. Kalau i'rab kalimah tuan-tuan nak rujuk yang dua ni pun okey. I'rab kalimah, i'rab muyassar ataupun Qasim Humaidan. Dia lebih detail lah untuk satu persatu kalimah. Okey, saya nak share yang ni. Kita guna Microsoft Word je. Kita sama-sama kita labelkan dia punya ayat tu lah. Okey, keluar tuan-tuan Saya share ni. Keluar. Keluar Okey, jom kita sama-sama labelkan dia lah. Ini ayat berapa ni? Kita ambil daripada ayat pertama. Ayat pertama. Okey. Yang pertama dia, ayat pertama ni tak perlu bincang lah sebab dia memang wallahu a'lam, Allah sahaja yang tahulah. Kan? Okay, ayat kedua ni yang kita lalu ni, ayat yang kedua, Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Yang ni tuan-tuan adalah jumlah ismiyah. Kita bincang sebelum ni. Tuan-tuan dah bincang dah i'rab kalimah dia ada mubtada ala khabar ni mana semua kan? Keseluruhan ayat 2 ni adalah jumlah ismiyah. Tapi apa kedudukan dia? La mahala. Dalam kitab dia akan kata ayat ni adalah ibtidaiyah. Ayat yang pertama, ayat yang kedua ni adalah jumlah ibtidaiyah sebab dia bermula di awal-awal surah. Okey, kita tengok pula bahagian kedua dekat sini. Bahagian kedua pada ayat nombor 3 ni, ayat dia jumlah fi'liyah pula sebab dia bermula dengan ni kan. Falaqna ni fi'il. Kita pun dah bincang dah tuan-tuan. Dia ada fi'il, fa'il, maf'ulun bih semua tapi dia bersambung-sambung lah. Arda bersambung, wa ma bainahuma bersambung, wa ajalim musamma bersambung.
Sampai ke sini tuan-tuan, kita panggil dia ayat apa ni? Nafiyah. Nafiyah. Istinafiyah. Ada tak yang rujuk Mahmud Sofi sekarang? Ada Ustaz. Ada. Ya. Tuan-tuan nak tengok Mahmud Sofi itulah, kita rujuk situlah senang Ayat nombor 2 dia kata Istinafiyah. istinafiyah. Okey, boleh Tapi dia bukan keseluruhan ayat nombor 3 ni. Bahagian yang pertama dulu. Bahagian pertama jumlah fi'liyah ni dia kata ini adalah ayat istinafiyah. Ustaz, Ya. saya nak tanya. Ya. Maksudnya kalau Ustaz kata yang kuning tu, dia ibtidaiyah, maksudnya tak ada baris kan, tak ada tu kedudukan baris. Ya, Jadi betul. tak ada apa-apa lah, maksudnya ayat tu macam tu ya, dia punya i'rab dia cuma kalimah sajalah, macam tu. Maknanya Yang tak ada ada perbincangan baris dia pada kalimah je lah. Pada ayat dia tak adalah apa-apa kedudukan baris. Betul. tak ada kedudukan baris, tak ada apa-apa lah, maksudnya tak ada efek apa-apa lah kalau kita Tak nak. ada apa-apa lah. Betul. Tak ada apa-apa lah, macam itulah kan. Ya. Okey. Okey. Kalau tak tahu pun tak apalah kan. Dia tak adalah kesan sangat pun. Betul lah. Ni cuma kita sekadar nak memahami bila kita huraian-huraian baca dalam kitab lah kan. ya. Ada ayat konteks saja. Konteks baru lah sebenarnya. Ya. Okey. Cuma dia betul lah konteks baru lah, bahagian baru. Okey. Ayat yang seterusnya tengok. Diletakkan tuan-tuan akan faham kenapa dalam Quran tu dia ada wakaf-wakaf kecil-kecil. Dia berkaitan lah dengan pecahan-pecahan ayat. Kan? Pecahan ayat tu dibuat bukan berdasarkan dia main ikut nafas ni. Ya. Tapi pecahan ayat tu dibuat berdasarkan i'rab tu lah. I'rab jumlah tu juga. Okey, ni ayat yang seterusnya pada ayat nombor 3. Wallazina kafaru amma unziru mu'ridun. Yang ni dia punya ayat besar dia. Yang ni pula adalah ayat apa? Sila mausul. Sila mausul. Ayat ni bermula dengan waw apa ni? Atau Istinaf. Istinaf. Ini adalah waw Istinaf. waw istinaf. oh ya. Jadi, Waw istinaf ke waw ataf? Istinaf. Itu kita bincang istinaf. Istinaf. Ni yang kadang-kadang para ulama ada banyak khilaf sikit. Kata yang Kalau tuan-tuan kata dia waw istinaf, ayat ni jadilah istinafiyah. Istinafiyah. Ya, betul. Kalau tuan-tuan kata ataf, jadilah ayat Maktufah. Kalau dalam Mahmud Sofi dia kata wal jumlah ma'tufah alal istinafiyah. Apa makna dia? Dia kata ayat ini ma'tuf kepada ayat istinaf sebelum dia. Kalau dalam Mahmud Sofi dia pegang ayat ni sebagai ayat yang bersambung je lah. Nampak tak? Ya. Okey, tapi tuan-tuan, ini ayat utama dia. Ayat utama tuan-tuan nak ambil ma'tufah ke istinafiyah ke boleh dua-dualah. Ada macam-macam pandangan. Tapi dalam ayat ni dia ada ayat kecil. Kalau tuan-tuan perasan dalam ayat ni dia ada ma mausul. Ya, betul. Bila ada ma mausul dia mesti ada ayat silatul mausul kan. Yang ni tuan-tuan. Unziru dekat sini, ini kita panggil nama dia jumlah apa ni? Silatul mausul. Dia hanyalah ayat kecil je lah, dia bukan ayat utama. Kan? Dia ayat kecil saja daripada ayat utama ni. Dia sekadar nak menerangkan isi mausul tu. Okey, silatul mausul ada dua. Satunya ismi, satu harfi. Ini kita panggil silatul mausul apa? Ismi. Silatul mausul ismi. Okey, boleh? Jadi Ustaz, kalau katalah kita nak cari kegunaan jumlah jumlah ni kan, yang kita jumlah-jumlahkan ni, kalau kita nak carilah kegunaan dia, maksudnya bila kita membaca Al-Quran, kita bolehlah separate out wallazina kafaru, macam tu kan. Kemudian kita katalah kita berhenti amma unziru macam tu. Boleh sebab dia boleh lain lah juga, lain juga. Jumlah lah, maksudnya kan tak adalah salah maksudnya kan. Betul.
Ustaz, kafaru tu bukan sila mausul pada al-ladzi tu ke? Betul, sebab saya pun hari tu terlupa. Ni pun betul juga. hari tu Hmm. kita i'rabkan silatul mausul tu daripada waladzina kafaru tu sampai unziru. Dia ada dua silatul mausul sebenarnya. Yang pertama, kafaru. Sebab kafaru ni adalah silatul mausul bagi alladzina. Itulah. Yang unziru pula adalah silatul mausul bagi Ma. ma. Cuma dalam Mahmud Sofi, dia ada bagi dua nama. Dia kata silatul mausul unziru ni adalah silatul mausul ismi ataupun harfi, dia kata. Kenapa? Sebab dia menakalkan dua pandangan. Dia kata ada yang berpandangan ma ni ma mausul, jadilah silatul mausul ismi. Kalau ada juga satu pandangan lain, dia kata ma ni ma masdari. Jadilah unziru ni silatul mausul harfi. Jadi kita fahamlah perbincangan dia tu, kenapa dia bagi nama macam tu kan. Okay, tapi kedua-duanya kafaru dengan unziru ni walaupun jumlah fi'liyah, tetapi dia bukan ayat utama. Dia hanya ayat kecil je dalam ayat ni. Okay, So, boleh? Ustaz, daripada walazi sampai mu'ridun tu jumlah apa dia kita panggil apa? Jumlah apa? Isti'nafiyah ataupun ma'tufah. Bergantung tuan-tuan nak pilih waw ni waw apa. So kalau dari ini pendapat Ustaz, Saya pun tak ada pandangan sendiri. Saya ikut Mahmud Sofi lah, senang. Mahmud Sofi dia kata ma'tuf, kita pun follow lah ma'tuf. Kitab lain kata Tapi bagi saya dua-dua tu dia macam tak ada kesan sangat lah. Sama ada tuan-tuan nak ambil istinaf ke ma'tuf ke, dia masih lagi tak lari lah, makna ayat dia sama je. Kan? Okay, boleh? Boleh. Okay, baik. Cuba kita tengok pula tuan-tuan ayat yang nombor 4 ni. Ayat nombor 4 ni pula dia bermula dengan kul. Kul ni adalah apa? kul amar. Kul adalah fi'il amar. Jadi dia jumlah fi'liyah lah. Okay. Daripada fi'il, fa'il, maf'ulun bih dia sampai mana ni? Dialog dia sampai mana sebenarnya? Kul Ara'aitu ma tad'una min dunillah. Sebenarnya tuan-tuan keseluruhan ni. Ya, Ustaz. Sampai akhir. Betul. Sebab dia punya dialog dia panjang. Kan? Dia punya fi'il dia adalah kul, katakanlah. Siapa yang berkata? Engkau. Anta. Kau katalah. Anta tu Nabi lah. Itu fa'il dia. Apa yang dikatakan? Ara'aitum sampailah in kuntum sadiqin, ni semua adalah kata-kata yang Nabi ucapkan, sampaikan kepada orang kafir. Jadi jumlah fi'liyah dia sebenarnya bersambung sampailah ke hujung ayat. Itu ayat besar dia. Ayat besar dia sampai ke situ. Jadi keseluruhan ayat ni pula dalam kitab dipanggil apa? Cuba tengok dalam Mahmud Sofi dia panggil apa ayat kul ni? Istinafiyah. Ustaz, ara'aitum sampai habis tu bukan makul ke Ustaz? Itu dia punya ayat yang dalam tu lah. Tapi bermula daripada kul ni dia adalah ayat Isti'nafiyah. Tuan-tuan kalau bungkuskan dia, kul sampailah sadiqin ni adalah jumlah isti'nafiyah. Okey. Tapi dalam tu dia terselip bermacam-macam jumlah-jumlah yang kecil lah. Okey, bila ada kul, katakanlah dia mesti ada makulul Qaul. Makulul qaul. Apa makna makulul qaul tu? Apa yang dikatakan? Cakap ajuk kan? Cakap ajuk. Dialog dia. Ucapan yang disampaikan tu. Jadi bermula daripada ara'aitum sampailah sadiqin juga. Itu adalah dia punya makulul qaul. Apa kedudukan makulul qaul? Mansub sebab maf'ulun bih. MB. Dia adalah maf'ulun bih. Maksudnya dalam kitab dia akan katalah fi mahalli Nasbin. Fi mahalli nasbin. Ada tak disebut dalam Mahmud Sofi ataupun mana-mana kitab tuan-tuan? Ada. Ustaz. Ya. Makcik kan tak try to upload yang Ustaz kasih tu.
Tapi komputer tak nak apa kasihan macam no entry ni tak boleh download. Tapi makcik ada buku lama dulu beli. Buku Mujam I'rab Al-Fath wal Jumal Al-Quran Al-Karim. Ikut tu boleh Ustaz tapi cuma makcik ada sikit dia punya apa tu macam tulisan Arab tu slow sikit lah. Okey. Boleh tak Ada pakai yang okey je. ini je buku ni? Boleh? Ada tak Boleh. disebut tentang i'rab jumlah kan? Ya ini semua i'rab jumlah. Habis yang Boleh je. sebelah kanan dia punya kalimah, sebelah kiri dia jumlah. Oh, ada juga. Okey, boleh. Tak ada Boleh, masalah. Okay, terima kasih Ustaz. Kalau Saya macam dah makcik ada makcik ya. ikut aja sebab makcik tak baru nak belajar. Oh, tak apalah. Terima kasih. Okey je. Ustaz. Kalau macam ada pandangan yang berbeza kan, sebab kadang-kadang ialah lain kitab, lain pandangan kan, lain pendapat. Jadi mungkin ada yang berbeza-beza sikit, nanti bolehlah bagi tahu apa yang berbeza dengan yang kita bincangkan kan. Kita boleh tukar-tukar pandangan. Ustaz. Okey. Ya. Saya ni terceceh sikit Ustaz. Kalau boleh Ustaz tunjukkan yang tafsir.app tu. Saya cari yang Mahmud Saufi tu saya tak jumpa. Saya pergi tafsir app, lepas tu saya pergi kat Ulum. Tapi saya tak keluar dekat saya punya ni, tak nampak. Yang mana yang Mahmud Di Saufi. bahagian tengah kan ada tak Puan Dr. Perasan i'rab muyassar? I'rab muyassar nampak, okey. Okey, lepas tu bawah dia i'rab Quran kan? Okey. Lepas tu bawah dia jadual tu. Jadual tu lah yang Mahmud Saufi tu. Yang tu yang kita rujuk. I see. Okey dapat? Dapat. Okey. Yang itulah yang kita rujuk kan. Sekarang kita dah masuk ayat yang keempat. Okey, baik. Tak apalah tuan-tuan, bolehlah nanti godek-godek lagi kan. Yang kita bincang dulu secara ringkas lah. Kita praktis dia. Okey, baik. Tadi sambungan dekat mana? Kita kata dialog cakap ajuk ni semua tuan-tuan, daripada ara'aitum sampailah kuntum sadiqin ni adalah maqulul qaul kan. Jadi dalam kitab tu dia disebutlah fi mahalli nasbin. Dia kata wa jumlah ra'aitum fi mahalli nasbi maqulul qaul. Dia yang sebut fi mahalli nasbi tu maksudnya maf'ulun bih, kerana dia adalah maf'ulun bih kepada kul. Okey? Boleh? InsyaAllah. Dia panjang sikit lah. Lepas tu daripada cakap ajuk tu dia terpecah kepada beberapa pecahan. Betul tak? Perasan tak tuan-tuan? Macam ni kalau saya pecahkan dia. Ni bahagian cakap ajuk yang pertama. Aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawat. Ini adalah bahagian cakap ajuk kedua. Cakap ajuk yang kedua. Dia banyaklah pecahan-pecahan dia dekat situ. Okey, ituni bi kitabim min qabli hadza au atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. Ni pula kita boleh kata bahagian cakap ajuk yang ketiga. Dia macam itulah secara ringkasnya. Cakap ajuk dia tu panjang. Dalam cakap ajuk pula ada ayat-ayat yang kecil-kecil lagi. Nanti dalam kitab dia akan katalah tad'un ni tuan-tuan. Sila mausul. Silatul mausul. Betul tak? Ya. Ini adalah ayat silatul mausul sebab dia terletak selepas ma mausul. Ustaz. Ada lagi tak? Yang maza tu kan dia istifham kan, yang maza tu. Ni maza tu ada apa? Selepas jumlah dia macam mana ya? Betul. Maza. Jadi maza khalaqu minal ard. Ya. Cuba tengok dalam Mahmud Saufi dia kata apa ayat tu. Macam mana saya nak akses dia bila saya dah pergi ke Ulum, saya dah type ayat dia surah Al-Ahqaf, lepas tu saya pilih ayat 4, lepas tu macam saya nak enter dia tak mau pergi. Dia tak masuk ayat yang keempat tu. Dia tulis je lah dalam kotak tu, tapi saya nak tengok yang Ustaz buat tu i'rab dia tu, tapi dah tekan enter, kenapa dia tak pergi?
dia detect tak ayat yang Puan tulis? Dia keluar kat situ ayatnya. Kan ulum, dia ada 3 kotak. Satu ayatnya, lepas tu surahnya dengan nombor surahnya. Ha. Nombor ayatnya, sorry. Lepas Puan tu, dah tulis lah Al-Aqaf ayat 4 macam tu. dah. Lepas tu dia detect lah ayat dia full ROI tu. Okey. Tapi bila saya tekan enter tu, dia nak, kita nak tekan apa? Nak pergi ke tempat i'rab tadi. Pergi dekat bahagian i'rab tu lah. Nama kitab dia Jadual fi I'rabil Quran. Yang baris ketiga dia ada apa? Dia ada Muyassar, ada i'rab Quran Qasim Humaidan dengan Oh, i'rab ni. jadual Ni tu. i'rab tengah kan? Yang jadual, nama dia kitab dia Jadual. Jadual Al-Jadwal. i'rab. Tekan yang tu nanti dia akan keluar lah. Lepas tu tengok pada bahagian yang dia kata jumlah, wa jumlah, wa jumlah, wa jumlah. Tengok bahagian situ je. Okay, nampak dah. Okay. Tu nak pergi ke ayat kedua, ayat ketiga Ustaz. Apa dia? Kita dah dapat kebuka ni ayat pertama dan kedua. Nak pergi ketiga, pergi macam mana? Nak pergi ketiga dia ada anak panah ke kiri tu. Bawah tu. Bawah sekali tu ada anak panah ke kiri tu. Dia akan tukarlah ayat. Ke kiri. Ke kiri. Ya. Arrow yang bawah sekali. Bawah sekali. Dia Ayat ada anak panah. Arrow ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah tu kan. Itu. Pergi ke kiri tu dia tukarlah ke ayat lain. Ta'liyah, ayat tak sabaqah tu. Okay. Ustaz, Ya. bila saya tengok ni saya masih lagi mencari-cari sebab mengapa kita belajar jumlah ni. Ya, selain daripada kita nak baca i'rab tu kan. Kalau Ustaz dah buat macam ni, maka nampaklah bila kita membaca Quran tu dia lebih, kita boleh lebih hayati kalau kita tahu dia punya jumlah-jumlah ni Ustaz ya. Macam maknanya macam kita bercakap kul, lepas tu ara'aitu ma qad'una min dunillahi, kita berhenti sekejap, kita reflect balik, lepas tu aruni madhiya, macam tu kan. Jadi kita lebih menghayati makna setiap ayat panjang ni lah. Ni ayat ni panjang kan, tapi kalau kita pecahkan dia jadi jumlah macam ni, jadi kita lebih menghayati lah bila kita membaca Al-Quran tu. Betul Ustaz? Itu betul. sebab saya saya masih lagi mencari kenapa lah kita belajar jumlah ni kan? Tak ada apa kan. Saya rasa itu dia punya, itulah dia punya sebab kot. Tujuan kot salah satunya begitulah. Untuk kita nampak pecahan-pecahan ayat. Kalau kita baca panjang terus, kadang-kadang susah kita nak hayati makna ayat. Kan? Betul. Jadi kita perlu pecah-pecahkan dia. Tapi sebahagian ayat tu, perbincangan i'rab jumlah, dia bagi kesan pada terjemahan. Kan? Kita ada ayat-ayat yang contoh jadi sifat, ada terjemah yang kan. Ayat yang menjadi hal, ada terjemahan dalam keadaan. Ayat yang ta'liliyah tadi kita belajar, ada terjemahan apa? Kerana. Sebab. Jadi ada yang bagi kesan pada terjemahan tu. Ada yang memang dia nama je. Istinafiyah, ibtidaiyah, tak adalah bagi kesan apa pun pada makna kan. Cuma kita nampaklah pecahan-pecahan dia. Kalau ibtidak ke, kita tahu dia beginning, mula. Ni ayat yang mula macam tu lah kan. Adalah dia punya fungsi dia pun masih ada lah. Okey Ustaz. Boleh tuan-tuan Okay. Biasa pening-pening sikit tu biasalah Pening ada sebab tak apa Ustaz. Pening ada sebab, pening tak ada sebab tu yang lagi pening tak ada apa-apa, tak ada makna apa-apa, jadi macam mana, kenapa nak pening? Okeylah. Ni secara ayat nombor 4 secara ringkas dia macam itulah. Dia sebenarnya satu ayat. Ayat yang besar dia sebenarnya tuan-tuan satu je. Iaitu jumlah fi'liyah daripada kul ni. Dia jadi panjang sebab dia punya dialog dia tu panjang sampai ke hujung. Tapi bila kita pecahkan dia punya bahagian dialog dia, kita nampaklah pecahan-pecahan ni. Saya susun balik tadi. Yang pertama, ara'aitum ma tad'una min dunillah. Apa yang kamu fikirkan
kan? Berikan pandangan kamu, apa pandangan kamu? Ma tad'una min dunillah, tentang apa yang kamu seru selain daripada Allah. Tu stop satu. Aruni madza khalaqu minal ard. Perlihatkanlah kepada aku apa yang mereka cipta daripada bumi. Stop satu bahagian. Am lahum syirkun fis samawat. Ataupun mereka ni mempunyai sebarang perkongsian di langit-langit. Perkongsian pada kekuasaan ke, dia jaga sesuatu ke di langit semua tu. Lepas tu sambung lagi dialog Nabi tu. Ituni bi kitabin min qabli hadza au atharatin min ilm. Datangkanlah, bawakan kepadaku sebuah kitab sebelum ini ataupun peninggalan daripada ilmu tu. In kuntum sadiqin. Kata yang lain, jika kamu semua adalah orang yang benar. Kita dapat pecahan-pecahan dia kan. Ya Ustaz. Okay. Cantik lah macam tu. Okay, cuba kita tengok satu lagi ayat terakhir lah. Kita boleh sambung hari Rabu. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Okay, ayat ni bermula dengan apa tuan-tuan? Wow, istinafiyah. Wow. Wow. Istifham lah, man tu jadi istifham kan. Wow ni adalah wow istinafiyah. Jadi jumlah selepas dia tu adalah jumlah Istinafiyah. Sampai situ. Lepas tu baru man yang Ni semua ni tuan-tuan sebab dia bersambung dia ada haruf jar bersambung lagi, ada haruf jar lagi kan. Lepas tu ila haruf jar dia bersambung-sambung. Jadi sampailah kiamah ni sebenarnya dia adalah jumlah istinafiyah, ayat permulaan. Tapi dalam jumlah istinafiyah ni dia ada ayat-ayat kecil, contoh macam selepas isim mausul kan. Man ni isim mausul. Jadi yad'u min dunillah ni adalah ayat apa? Silatul mausul. Ada ayat kecil je. Man ni man apa? Kata istifham ya. Istifham ya. Man ni man mausul ke man istifham? Mausul juga. Jadi la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah kan. Sembahan-sembahan yang dia tidak pernah pun menyahut kan sehinggalah ke hari kiamat. Ini adalah ayat silatul mausul juga, ayat kecil. Dia jadi panjang sebab banyak silatul mausul. Jadi ayat dia jumlah istinafiyah tu sampailah kiamat. Lepas tu masuk pula wahum an du'aihim ghafilun. Ini pula ayat apa tuan-tuan? Mubtada tu. Wow. Ma'tufah. Wow ni wow apa? Atof ke? Atof. Halia. Dalam Mahmud Sofi dia kata apa? Dia Ma'tufah. Dalam Mahmud Sofi dia kata ma'tufah. Maksudnya dia anggap waw ni sebagai haruf atof. Jadi dia katalah jumlah ni ma'tufah. Okey, dia kata jumlah ni bersambung, disambungkan ala jumlah la yastajib. Dia bersambung kepada jumlah la yastajib. Jumlah la yastajib ni apa tadi? Silatul mausul. Dia adalah jumlah silatul mausul, ada kedudukan tak? Tak ada. Tak ada kedudukan i'rab kan? Jadi sebab tu dia kata wal jumlah ma'tufah ni pun tak ada kedudukan. Dalam kitab dia kata la mahalla laha ma'tufah. Sebab dia ikut yang tak ada kedudukan, dia pun tak ada kedudukan. Kalau kita i'rabkan waw tu dalam kalimah, kita cakap hal Ustaz. Dulu sebelum ni. Tapi dalam nota kaki ada Ustaz. Nota kaki betul, dia ada bagi pandangan lain kan. Ya. Dia kata kalaulah ambil waw ni sebagai waw haliyah, ayat ni akan jadi fi mahalli nasbi pula. Sebab apa? Di kedudukan nasab bari atas sebab dia sebagai hal. Ayat-ayat yang terletak selepas waw haliyah dia akan menjadi hal. Jadi ada dua pandangan lah. Ustaz nak tanya yang tadi man tu dia ada kesan tak kalau kata isim mausul atau istifham? Kalau isim mausul siapa je kan? Kalau yang siapakah yang? Bukan ada kesan pada ayat tu kan? Dia akan jadi macam bertanya lah. Tapi la tu dengan mausul dengan istifham. Dia ada kesan dari sudut terjemahan makna lah kan. Dia jadi macam bertanya.
Kena tengok kesesuaian lah. Kat sini ada kesan tak? Dan siapakah yang lebih sesat? Siapakah yang lebih sesat berbanding seseorang yang menyeru ataupun menyembah selain daripada Allah? Dia menyeru siapa? Dia menyeru makhluk yang. Man kat sini boleh terjemah merujuk kepada berhala-berhala yang. Berhala, dewa ke, sembahan-sembahan yang tidak pernah pun menyahut. Tidak pernah pun menyahut, memperkenankan permintaan-permintaannya orang-orang yang seru tu kan. Minta sesuatu tu dia tak pernah pun perkenankan. Sehingga sampailah hari kiamat. Nampak terjemahan man mausul tu lebih sesuai lah. Menyeru sembahan yang tidak pernah memperkenan. Kalau kita kata menyeru selain daripada Allah, siapakah yang tidak memperkenankannya sehingga hari kiamat? Dia macam tiba-tiba pula bertanya kan. Man yang awal tu, bukan man yang tu. Man yang awal. Mana? Oh, ni man. Man awal ni. Yang mula-mula. Wa man adallu. Oh, man yang di awal ni. Oh. Tanya perbezaan yang ni. Kalau man mausul, macam ni sesuai tak man mausul? Kalau istifham dia kata siapakah yang. Dia macam jadi pelik sikit lah ayat. Dan orang yang lebih sesat, kalau lah kita ambil isim mausul kan, dan orang yang lebih sesat berbanding orang yang menyeru. Dia macam tiba-tiba terus. Ustaz, boleh tak dia jadi isim istifham? Siapakah? Dia memang isim istifham. Cuma persoalan dia saja je nak cuba tadi kan. Kalau lah ambil isim mausul, kena ke? Tak kena. Dia macam tak berapa kena lah. Okay, kita ambil siapakah tu lebih kena lah. Isim istifham. So dia jadi mubtada' kat situ kan Ustaz? Memang mubtada'. Macam kita yang Arab sebelum ni lah. Man isim istifham, kedudukan mubtada', adallu khabar. Okay? Boleh sikit lah Kita ambil sampai ayat nombor 5 tu. Tapi apapun tuan-tuan bolehlah try godek-godek kitab Mahmud Sofi tu lah Jadual fi i'rabil Quran karya Mahmud Sofi tu, karangan dia. Okey. Boleh? InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Nanti hari Rabu nanti kita cuba sambung pula ayat yang seterusnya. InsyaAllah. Kita tangguhkan dahulu sesi hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.